Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Imam bin Tahir dan pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 subjek GKKO 1062 iaitu dasar-dasar pelaksanaan kegiatan core curriculum di sekolah. Pembentangan ini akan memberi fokus kepada konsep core curriculum, 5 dasar utama pelaksanaannya, dasar-dasar sokongan serta peranan guru kompeten digital dalam memastikan pengurusan core curriculum berjalan dengan lebih sistematik dan berkesan. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin tekankan bahawa core curriculum bukan sekadar aktiviti sampingan yang dijalankan selepas waktu pembelajaran. Sebaliknya, ia merupakan satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara yang membantu membentuk murid bukan sahaja dari aspek akademik, malah dari segi sasiah, kepimpinan, disiplin dan kemahiran sosial. Oleh sebab itu, setiap murid dan guru perlu mempunyai peranan masing-masing dalam menjayakan pelaksanaan core curriculum di sekolah. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan dan objektif pembentangan ini terlebih dahulu. Baiklah, pada slide ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud core curriculum sebelum kita melihat dasar-dasar pelaksanaannya. Secara ringkasnya, core curriculum ialah aktiviti yang dirancang di luar bilik darjah sebagai lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada murid menambah, mengukuhkan dan mengamal pengetahuan, kemahiran serta nilai yang telah dipelajari semasa PDP. Perkataan yang paling penting dalam definisi ini ialah lanjutan kepada proses PDP. Ini bermaksud kurikulum bukanlah aktiviti yang dijalankan sekadar untuk memenuhi jadual sekolah ataupun mengisi masa lapang. Sebaliknya, setiap aktiviti perlu mempunyai hubungan dengan pembelajaran murid. Sebagai contoh, murid yang mempelajari konsep kepimpinan di dalam kelas dapat mempraktikannya apabila menjadi pengerusi persatuan atau ketua patrol dalam pasukan beruniform. Begitu juga dengan murid yang mempelajari konsep kerjasama dan mengaplikasikannya semasa menyertai pertandingan sukan ataupun program perkhidmatan khidmat masyarakat. Di sekolah, kurikulum dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu komponen pertama ialah sukan dan permainan seperti bola sepak, badminton, bola jaring dan olahraga. Komponen kedua ialah kelab dan persatuan, contohnya kelab STEM, kelab bahasa Melayu, kelab doktor, muda dan kelab rukun negara. Komponen ketiga ialah pasukan badan beruniform seperti pengakap, kadet remaja sekolah, pandu puteri dan bulan sabit merah. Ketiga komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain bagi membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai kemahiran komunikasi, kepimpinan, disiplin dan semangat kerjasama. Melalui pembentangan ini juga saya akan menguraikan 5 dasar utama yang untuk pelaksanaan kurikulum, menerangkan dasar-dasar sokongan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) serta mengaitkan pelaksanaannya dengan kompetensi digital yang perlu dimiliki oleh guru pada masa kini. Baiklah, kita masuk kepada dasar utama, yang pertama iaitu core curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Perkara ini telah diperuntukkan di bawah Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550. Ini menunjukkan bahawa core curriculum mempunyai kedudukan yang sama penting seperti kurikulum akademik dan bukan sekadar aktiviti sampingan sahaja di sekolah. Kurikulum kebangsaan bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik, malah turut merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran, nilai, norma, kebudayaan dan kepercayaan. Semua elemen ini digabungkan bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan.
Sebagai contohnya, murid yang aktif dalam core curriculum biasanya mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi daripada murid-murid yang biasa, kerana mereka sering terlibat dalam aktiviti berkumpulan, pertandingan dan program kepimpinan. Pengalaman seperti ini membantu mereka menjadi lebih berani untuk berkomunikasi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, pelaksanaan core curriculum di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan adalah wajib. Jika sesebuah sekolah gagal melaksanakan core curriculum, tindakan boleh diambil mengikut Akta Pendidikan 1996 ini atau Akta 550 ni, termasuk denda atau hukuman lain yang telah ditetapkan di bawah Akta ini. Ini membuktikan bahawa kerajaan memandang serius kepentingan core curriculum dalam sistem pendidikan negara. Jelaslah bahawa dasar pertama ini menekankan bahawa kejayaan seseorang murid bukan hanya diukur melalui peperiksaan sahaja, tetapi juga ia melalui pelibatan aktif di dalam core curriculum. Seterusnya ialah dasar utama yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam core curriculum adalah wajib. Setiap murid perlu menyertai sekurang-kurangnya satu pasukan badan beruniform, satu kelab atau persatuan dan satu sukan permainan. Tujuan ini adalah untuk memastikan setiap murid memperoleh peluang yang sama rata dalam membangunkan potensi diri tanpa mengira latar belakang ataupun pencapaian akademik. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan pelbagai pilihan aktiviti supaya murid boleh memilih mengikut minat dan bakat masing-masing. Sebagai contoh, murid yang kurang minat dalam sukan mungkin lebih cenderung menyertai kelab robotik, kelab fotografi ataupun kelab bahasa. Dalam masa yang sama, kehadiran, penyertaan dan pencapaian murid perlu direkodkan kerana semua aspek ini menjadi sebahagian daripada penilaian core curriculum. Sekiranya murid tidak hadir tanpa alasan yang munasabah, tindakan disiplin boleh diambil seperti kes ponting kelas kerana core curriculum merupakan aktiviti rasmi sekolah. Oleh itu, dasar ini menunjukkan bahawa setiap murid mempunyai tanggungjawab untuk melibatkan diri secara aktif dalam core curriculum, bukan sekadar hadir untuk memenuhi syarat. Seterusnya ialah dasar utama yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru dalam core curriculum adalah wajib. Ramai yang beranggapan bahawa tugas guru hanyalah mengajar di dalam kelas, tetapi mereka salah. Sebenarnya, tanggungjawab guru turut merangkumi menjadi penyelia, pengurusan dan pelaksanaan aktiviti core curriculum di sekolah. Setiap guru diberikan tanggungjawab tertentu seperti menjadi guru penasihat kelab, jurulatih pasukan atau pemimpin badan beruniform. Pembahagian tugas ini dibuat secara bertulis supaya setiap guru mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. Penglibatan guru amat penting kerana mereka bukan sahaja menjadi penyelia aktiviti, malah bertindak sebagai pembimbing dan mentor kepada murid. Guru akan membantu murid merancang program, mengurus pertandingan, menyelesaikan masalah serta memberi motivasi supaya mereka terus aktif dalam core curriculum. Sebagai contoh, jika murid sesebuah kelab ingin menganjurkan program, guru penasihat akan membantu menyediakan kertas kerja, menyusun jadual, menguruskan kewangan dan memastikan program berjalan dengan lancar serta selamat. Sekiranya seorang guru enggan melaksanakan tugasan yang diberikan tanpa sebab yang munasabah, tindakan disiplin turut boleh dikenakan mengikut perintah-perintah pegawai awam. Oleh itu, pelibatan guru merupakan faktor penting yang menentukan kejayaan pelaksanaan core curriculum di sekolah. Dasar utama yang keempat pula, aktiviti core curriculum merupakan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Ini bermaksud setiap aktiviti core curriculum perlu dirancang dengan teliti supaya mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan, kandungan aktiviti serta kaedah penilaian yang jelas. Perancangan seperti ini penting supaya setiap
Program benar-benar memberi manfaat kepada murid dan bukan sekadar dilaksanakan untuk mematuhi jadual tahunan sekolah. Selain itu, setiap aktiviti juga perlu mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman, kemahiran baharu serta nilai murni. Contohnya apabila murid mengikuti perkhemahan badan beruniform. Mereka bukan sekadar belajar memasang khemah, tetapi turut mempelajari kemahiran kepimpinan, kerjasama, disiplin, pengurusan masa dan cara menyelesaikan masalah dalam situasi yang sebenar, real life. Begitu juga dengan dalam pertandingan sukan. Murid belajar menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan semangat kesukanan. Nilai-nilai seperti ini sukar dipelajari dengan hanya melalui pembelajaran teori di dalam kelas sahaja. Oleh sebab itu, setiap aktiviti core curriculum akan perlu dirancang supaya dapat membantu perkembangan intelek, jasmani, emosi dan rohani secara seimbang, jeris. Dasar utama yang terakhir ialah penyertaan beramai-ramai. Dasar ini menekankan bahawa pelaksanaan core curriculum hendaklah memberi peluang kepada semua murid untuk mengambil bahagian tanpa mengira latar belakang, kaum, agama, jantina ataupun tahap pencapaian akademik mereka. Dengan kata lain, core curriculum perlu bersifat inklusif. Semua murid berhak menikmati pengalaman yang sama serta diberi peluang mengembangkan potensi diri masing-masing. Selain itu, aktiviti core curriculum juga tidak boleh mengandungi unsur-unsur diskriminasi atau paksaan. Sebaliknya, guru perlu menggalakkan penyertaan murid melalui pendekatan yang positif dan memberi motivasi supaya mereka lebih berminat untuk melibatkan diri. Sebagai contoh, semasa aktiviti gotong royong, perkhemahan atau hari core curriculum sebagai contohnya, murid daripada pelbagai kaum dan latar belakang akan bekerjasama dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat yang sama. Keadaan ini dapat memupuk semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, aktiviti core curriculum juga perlu bersifat merentas disiplin. Murid maksudnya murid daripada pelbagai kelas, umur dan kebolehan boleh bekerjasama dalam satu aktiviti. Hal ini dapat membantu mereka membina hubungan sosial yang lebih baik serta meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama. Kesimpulannya, dasar ini menunjukkan bahawa core curriculum bukan sahaja bertujuan mencungkil bakat murid, malah menjadi medium untuk membina perpaduan, semangat kerjasama dan keharmonian dalam komuniti di sekolah. Selepas 5 dasar utama, pelaksanaan core curriculum di sekolah turut diperkukuhkan melalui beberapa dasar sokongan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Dasar-dasar sokongan ini diwujudkan supaya setiap aktiviti core curriculum bukan sahaja dijalankan, malah mencapai matlamat pendidikan negara. Yang pertama ialah pembangunan potensi murid. Melalui core curriculum, murid diberi peluang mengembangkan bakat sehingga ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan, malah antarabangsa. Sebagai contoh, seorang murid yang bermula sebagai ahli kelab biasa dalam kelab robotik boleh mewakili sekolah ke pertandingan inovasi. Begitu juga murid dalam sukan yang berpotensi boleh dipilih mewakili negeri atau negara. Ini membuktikan bahawa core curriculum mampu membuka peluang yang lebih luas kepada murid di luar bidang akademik. Dasar sokongan yang kedua ialah lawatan pendidikan. Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menganjurkan lawatan pendidikan secara terancang kerana pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, murid boleh melawat muzium, pusat seni, kilang atau tempat bersejarah bagi melihat sendiri bagaimana ilmu yang dipelajari diaplikasikan dalam dunia sebenar. Lawatan seperti ini juga membantu meningkatkan motivasi murid kerana mereka memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Seterusnya ialah penyertaan pasukan badan beruniform. Kementerian sangat menggalakkan penyertaan murid dalam badan beruniform kerana aktiviti seperti perkhemahan, kawat kaki,
latihan penyelamat dan khidmat masyarakat dapat membentuk disiplin, ketahanan fizikal serta semangat kepimpinan. Sebagai contoh, dalam aktiviti perkhemahan, murid belajar berdikari, mengurus masa, bekerjasama dan membuat keputusan ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Kemudian, terdapat juga dasar penglibatan masyarakat. Sekolah tidak boleh bergerak sendirian. Sebaliknya, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti setempat, agensi kerajaan dan NGO sangat penting. Contohnya program gotong royong, khidmat masyarakat, kempen kebersihan atau program bersama pihak bomba dan polis bukan sahaja memberi pengalaman kepada murid, malah mengeratkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dasar sokongan yang terakhir ialah pengiktirafan dan penghargaan. Sekolah digerakkan memberi penghargaan kepada murid atau guru yang menunjukkan komitmen dalam kurikulum. Apa yang menarik ialah penghargaan bukan hanya diberikan kepada mereka yang menang pertandingan. Sebaliknya, murid yang menunjukkan disiplin, komitmen yang tinggi dan sentiasa hadir juga wajar diberi pengiktirafan. Ini kerana tujuan utama kurikulum bukan sekadar melahirkan juara pertandingan, tetapi membentuk insan yang berakhlak dan berdisiplin. Kesimpulannya, dasar-dasar sokongan ini memastikan pelaksanaan kurikulum menjadi lebih terancang, sistematik dan memberi manfaat kepada semua pihak. Seterusnya, saya akan menjawab soalan pertama ataupun essential question 1. Persoalannya ialah bagaimana kompetensi digital dapat diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kurikulum sejajar dengan perubahan revolusi industri digital. Pada pendapat saya, kompetensi digital merupakan satu kemahiran yang wajib dimiliki oleh guru pada masa kini. Hal ini kerana kebanyakan urusan kurikulum tidak lagi dijalankan secara manual seperti dahulu. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Forms untuk pendaftaran ahli, Google Sheets bagi merekodkan kehadiran, Google Drive untuk menyimpan fail dan WhatsApp atau Telegram sebagai medium komunikasi dengan murid serta ibu bapa. Selain itu, platform seperti Google Classroom ataupun Microsoft Teams juga boleh digunakan untuk berkongsi jadual aktiviti, surat maklumat dan bahan latihan kepada murid. Melalui penggunaan teknologi ini, kerja guru menjadi lebih sistematik, menjimatkan masa dan mengurangkan penggunaan kertas. Malah, semua rekod boleh diakses dengan lebih mudah apabila diperlukan oleh pentadbir sekolah, guru besar. Jelaslah bahawa kompetensi digital bukan sekadar kemahiran menggunakan komputer, tetapi satu keupayaan yang membantu guru mengurus kurikulum secara lebih cekap dan profesional. Seterusnya ialah soalan kedua. Bagaimanakah guru kurikulum membentuk kompetensi murid dan mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri? Guru sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam membentukkan sahsia murid melalui aktiviti kurikulum. Melalui aktiviti seperti perkhemahan, sukan, pertandingan dan khidmat masyarakat, murid belajar pelbagai kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan, kerjasama, kreativiti dan penyelesaian masalah. Pada masa yang sama, guru juga dapat menerapkan kesedaran tentang kesihatan diri. Sebagai contoh, semasa aktiviti sukan dan permainan, guru mengajar kepentingan melakukan pemanasan badan sebelum bersukan bagi mengelakkan kecederaan. Dalam aktiviti perkhemahan pula, murid didedahkan kepada penjagaan kebersihan, keselamatan makanan dan pengurusan kesihatan diri sepanjang berada di kawasan perkhemahan. Guru juga boleh menggunakan video, infografik ataupun aplikasi pembelajaran digital bagi menjelaskan isu seperti pemakanan sihat, kesihatan mental dan gaya hidup aktif. Oleh itu, kurikulum bukan sebenarnya menjadi platform yang sangat berkesan untuk melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga sihat dari segi fizikal dan mental. Beralih kepada soalan terakhir, bagaimanakah konsep guru kompeten digital dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum? Guru kompeten digital ialah guru yang mampu menggunakan teknologi secara berkesan dalam setiap aspek pengurusan dan pengajaran. Dalam konteks kurikulum, guru boleh menggunakan teknologi untuk merancang program, menyediakan jadual aktiviti, menyimpan dokumentasi,
menghasilkan laporan serta berkomunikasi dengan murid dengan ibu bapa. Selain itu, penggunaan Canva, PowerPoint, CapCut ataupun aplikasi penyuntingan video juga membantu menghasilkan bahan promosi yang lebih menarik bagi meningkatkan minat murid untuk menyertai sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, sebelum mengadakan hari sukan atau perkhemahan, guru boleh menghasilkan video promosi ringkas bagi menarik penyertaan murid. Malah, penggunaan kod QR untuk kehadiran dan sijil digital juga semakin banyak digunakan di sekolah pada masa kini. Kesannya pengurusan menjadi lebih cepat, lebih tersusun dan lebih mesra alam kerana mengurangkan penggunaan kertas. Ini selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menggalakkan transformasi digital dalam sistem pendidikan. Baiklah, sebagai rumusan dapatlah kita simpulkan bahawa co-curriculum bukan sekadar aktiviti luar bilik darjah, tetapi merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan murid secara menyeluruh. Pelaksanaan co-curriculum berpandukan 5 dasar yang memastikan setiap aktiviti dijalankan secara sistematik, inklusif dan memberi manfaat kepada semua murid. Di samping itu, pelbagai dasar sokongan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah membantu memperkukuhkan lagi pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Dalam era digital hari ini pula, guru tidak hanya boleh menguasai pedagogi semata-mata, tetapi perlu memiliki kompetensi digital supaya pengurusan co-curriculum menjadi lebih cekap, sistematik dan relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa tanggungjawab kita bukan hanya menyampaikan ilmu di dalam kelas, tapi juga membimbing murid melalui pelbagai pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah. Melalui co-curriculum yang dirancang dengan baik, kita dapat melahirkan generasi yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial jeris, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan itu, berakhirlah video saya pada hari ini. Saya berharap pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dasar-dasar pelaksanaan co-curriculum di sekolah serta kepentingan kompetensi digital dalam memperkasakan pengurusan co-curriculum pada masa kini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.